Kenapa sentiasa rasa gatal-gatal di tempat kemaluan selepas makan ubat jar? Ataupun empagliflozin. Empagliflozin adalah dari grup SGLT2 inhibitor. Ramai orang yang makan ubat ini komplain ada kesan sampingan ini. Kalau you makan ubat dari grup yang sama, contohnya dapagliflozin, you pun mungkin ada kesan sampingan ini. Kenapa ini berlaku? So, you kena faham cara ubat ini kerja di dalam badan kita. Ubat ini akan tolong keluarkan gula yang berlebihan di dalam badan melalui air kencing. Kalau ada gula di dalam air kencing you, ia akan menambah risiko untuk bacterial infection. Sebab bakteria memang suka gula. Sangat senang untuk mereka membiak. So, kalau makan ubat ini, ada dua risiko bacterial infection yang mungkin anda mengalami. Yang pertama, UTI, urinary tract infection ataupun kencing kotor. Yang ni adalah bacterial infection di saluran kencing. Tanda-tanda UTI adalah nombor satu, kalau you kencing, you rasa sakit. Ataupun you nak kencing tapi tak ada kencing yang keluar. Dan kalau masa you kencing, you nampak darah di dalam air kencing. Infection yang kedua adalah bacterial infection di bahagian sulit. Tanda-tandanya adalah kulit di kawasan itu akan jadi sangat gatal dan merah. Kalau you ada simptom-simptom ini, jangan tunggu lagi. Cepat-cepat pergi klinik ataupun bagi tahu doktor rawat anda. Siapa di sini yang makan ubat ini pernah ada kesan sampingan ini? Cuba komen dan share dengan saya. Klik follow kalau you nak belajar tips kesihatan dan ubat.